video hari ni kita nak tunjuk kat mana branch Public Go yang baru. Sebab ramai orang confused dekat bangunan yang lama ni, dekat lot yang lama ni. Sebab signboard yang lama tu tak buang lagi. Okey, bangunan yang baru, branch Public Go Seremban yang baru ni direct yang sama. Ini 7E kan. Okey, jom. Right. Pergi sampai dekat ujung sekali. Dekat ujung sekali nampak signboard warna kuning arah Nu ni. Okey, nampak signboard warna kuning arah Nu ni, tu atas tu Public Go. Ini branch Public Go Seremban yang baru. Okey, kalau nak pajak emas dekat arah Nu bawah ni, kalau nak jual emas dekat Public Go atas. Nak self collect emas ni, kalau orang Seremban, orang Negeri Sembilan korang tahu ni. Untuk orang Negeri Sembilan banyak kali lah dan tengok. Di Poi juga kat ujung lama tu, sebab signboard lama tu lagi tak ya. Jalan sikit sampai ujung tu, nampak ni arah Nu ni, boleh Poi tingkat teh. Tu tangga tu. Nampak tak? Okey, tu jangan sesat lagi. Share video ni supaya semua orang Negeri Sembilan tahu. Angin rosak rambut. Kalau belum ada kat Public Go, boleh DM saya ya.